Yamaha tengok, Yamaha pun menangis. 1, 2, 3. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kat depan saya ni ada Yamaha Y16. Okey, customer abang datang mana? Wangsa Maju. Wangsa Maju. Okey, customer datang daripada Wangsa Maju untuk buat pemasangan spotlight. Okey, daripada saya macam biasa, yang boleh saya kata yang macam biasa punya. Okey, lepas tu customer ada bawa horn sendiri. Okey. So macam biasa kalau beli horn ni dia akan bagi relay semua. Okey, cuma saya tak pakai yang ni, saya ada saya punya sendiri. Okey. So pemasangan dengan saya punya upah pasang dan wiring semua saya sediakan. Saya minta customer bawa horn je. Okey. So satu ni customer dah pasang dah kat bawah tu. Tapi tak ngam sebab dia melekat dengan tak cantik lah. Okey. So untuk horn ni dia memang kuat. Okey, horn ni dia memang famous dekat TikTok. Okey, viral, FYP semua. Tapi cuma dia punya masalah adalah corong dia besar sangat. Okey, corong dia besar sangat. Okey, sebab sebelum ni saya ada pasang dalam 2-3 biji kat saya pasang. Dekat ADV 160 boleh sebab dia ada ruang. Tapi untuk Y16, lepas tu selain motor, untuk motor cup ni dia tak ada ruang sangat lah zaman sekarang punya. Kecuali Y15. Y15 boleh pasang. Okey, sebab saya pernah pasang. Tapi untuk Y16 ni dia compact tau. So jadi saya try kat tengok mana tempat yang cun. Okey, sebab nak pasang horn ni dia bukan boleh main pasang ke. Okey. Contoh dia, saya tunjuk contoh ni saya beritahu rahsia dia lah. Okey. Nampak tak dia melekat? Nampak tak horn ni? Saya pegang ni, dia keras tau. Dia tak bergerak. Okey, untuk horn dia tak boleh pasang macam tu. Okey. Kalau pergi tengok mana-mana motor horn yang standard tu dia akan berdiri seorang. Okey, dia tak dipegang kiri kanan ataupun melekat apa-apa benda. Itu kalau nak pasang horn. Sebab kalau dia pegang base dia ataupun nyaring dia tu akan hilang. Okey. So nanti kita tengok selepas siap pemasangan horn ni boleh tak masuk dekat Y16. Okey, dan spotlight siap pasang dekat Y16 ni. Okey. Okey, so alhamdulillah kita dah pun siap pasang spotlight dekat Y16 ni. Okey. So macam biasa customer pilih untuk spotlight macam ni, yang biasa, yang tapi tak adalah biasa sangat. Okey. So ini dalam 35 ke 45 watt untuk spotlight yang daripada saya ni. Okey, so kalau kata nak yang baik itu dia 60 watt. Okey, so lampu dia lagi terang lah. Tu kelebihan dia. Dan dia lagi banyak power dia lah. Okey, daripada segi fungsi, watt dan lumen, yang branded tu lah. Seperti Feature Eye, Motor Wolf, apa lagi? Tak ingat lah. Tak. Okey, so untuk horn dari customer ni. Okey, so saya dengan customer tadi memang bertunggu serumur speaker. Okey, kalau saya nak tolak, saya boleh tolak je, tak ada masalah. Okey, tapi disebabkan ini adalah first time Y16 yang pasang horn padu dengan saya, jadi saya ambil ini sebagai apa orang kata, untuk belajar lah. Okey, untuk belajar. Ini kalau Yamaha tengok, Yamaha pun menangis. Okey. Okey, sebab untuk Y16 ni dia memang compact. Okey. Saya dengan customer dah habis fikir dah tadi, memang tak nampak lah. Okey, sampai kita nak tambah bracket. Okey, tapi bracket pun tak boleh juga. Jadi saya bagi tahu customer dia kena pakai horn saya, dan saya kena custom. Okey. Dan kena tunggu sikit lah. So untuk Y16 nak pasang horn ni tak ada masalah. Okey. Cuma kena custom. Okey. Jadi kalau untuk custom ni saya lebih recommend untuk Y16 yang nak pasang horn dengan saya lepas ni kena datang siang. Okey. Sebab dia perlukan grinder sikit. So ada bunyi bising. Jadi saya buat dekat kawasan perumahan. Okey. Jadi kita nak hormat orang. So lebih elok datang siang. So insyaAllah kita tak ada usik apa-apa. Wiring memang tak ada potong apalah. Cuma kita nak alter sikit. Tapi saya tak boleh tunjuk lah, rahsia. Y16 nak pasang boleh roger saya. Okey. Waktu siang je. Okey. So kita dengar sikit bunyi horn dia. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kuat lah. Sekali lagi. 1, 2, 3. Padu lah. Padu kan. Yamaha tengok, Yamaha pun menangis. Okey. Okey, so untuk spotlight yang 30 watt boleh nampak lagi untuk waktu terang macam ni. Ni dia macam malap sikit lah, mendung kan. Okey, kita nampak warna kuning, putih dan putih kuning. Okey, lepas tu dia ada flasher. Okey, so kita tengok dari depan sikit. Dia ada flasher. Okey. So itu saja untuk customer daripada Wangsa Maju ni. Jadi kepada anda di luar sana yang berminat nak pasang apa-apa aksesori berkaitan elektrikal, macam saya beritahu, pemasangan dengan saya tak ada potong wire, tak ada curi current. Jadi
dia mengikut spesifikasi lah. Okey, macam horn ni saya bagi tahu tadi, horn ni kalau ikutkan saya tak nak pasang pun boleh. Tapi kita nak belajar tu benda, kita nak try kat buat. Tu style saya lah. Jadi customer memang dah puas hati. Okey, sebab benda ni besar satu hal. Okey, lepas tu dia tak ada tempat. Dia susah. Untuk Y16 memang tak ada tempat. Jadi customer sendiri tengok, bukan saya saja nak recommend customer kena ambil horn saya baru boleh pasang. Customer sendiri tengok horn dia memang tak boleh pasang. Okey, horn yang dia beli ni memang tak boleh pasang. Okey. So itu saja. Jadi apa-apa boleh roger saya dekat nombor itu terus. Okey. Ciao.